Wah, ni seram ni macam nak kena test ni. Tu my masters pun tak macam begini dia seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Solat Check. Hari ini insya-Allah kita akan sama-sama menonton video daripada media sosial, di mana dia ada kelakar, dia ada yang betul, dia ada salah. Sama-sama kita akan pelajari dan kita perbaiki mana yang mungkin kita boleh perbaikilah. Jom kita pergi part 1. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Sorry, saya tahu kuat tak. Jadi bila imam berlaku terjadi macam dah jatuh, automatically imam dah batal lah, sebab dia dah melanggar rukun-rukun dalam solat. Tapi dia tak berdosa sebab dia tak melakukan dengan sengaja. Jadi orang yang kat belakang tu yang menjadi Bilal ataupun muazzin, dia seharusnya ganti. Ataupun cara dia, imam bila dah jatuh, imam boleh pilih siapa yang dia nak gantikan. Dia boleh tunjuk gantikan. Tapi oleh sebab situasi macam gini, kita faham. Jadi yang kat belakang tu, yang ketawa tu actually boleh sambung solat. Kerana apa? Dia belum sampai yang tabak bahak. Tapi kalau ada yang ketawa sampai tabak macam tadi saya ketawa tu, itu dah kira tak salah. Jadi dia kena batal. Siapa dia? Iqam Zimli. Pelakon ke? Oh, Masya Allah. Jadi berarti dia ni solat dalam perjalanan. Berarti dia musafir. Musafir ni ada dua cara. Satunya dia kena tengok dia punya schedule. Dia sepatutnya tak perlu solat dalam kapal terbang. Dia boleh solat jamak takdim ataupun jamak takhir. Tapi kalau dia solat dalam kapal terbang, mungkin ada waktu yang mungkin dia tak sampai. Kita pun tak tahu dia keadaan. Jadi dalam hukum ni dibolehkan para ulama membenarkan berdasarkan pada qawaid fiqhiyah. Jadi al-masyaqqah tajlib bitaysir. Yang ini jika ada kesulitan, maka Allah Ta'ala mudahkan urusan dalam hukum fiqhnya. Jadi dia dalam kategori rukhsah, yang ini diperingankan dalam solat dalam kapal terbang. Jadi kena qada ke tak, Ustaz? Oh, ada juga pandangan kena qada. Contoh maknanya hormat waktu kerana dia tak sempurna, tak menghadap kiblat, tak sempurna dengan wuduknya. Itu dia kena, itu pandangan yang dia kena solat waktu. Maknanya dia solat dalam kapal terbang, bila dia on land ataupun dekat mainland dia kena solat seperti biasa. Itu hormat waktu. Tapi ni ada dua pandangan. Pandangan pertama pun boleh, pandangan dua pun boleh. Kiranya ada any of the videos yang you rasa nak share ataupun nak kita komen, silalah share link di tempat komen. InsyaAllah.